So kalau kata korang nak beli phone yang ada Snapdragon chipset tapi korang tak tahu nak pilih mana, 4 ke 6 ke 7 ke 8. So ini adalah video yang korang boleh tengok dan actually korang boleh differentiate lah antara level-level yang ada dekat dalam chipset Snapdragon. So the first one kita ada entry level, iaitu kita ada Snapdragon 6. Tak kisahlah 6 mana, 6 Gen 3 ataupun 6S Gen 3 ataupun 6 Gen 1. Ya, yang ini korang boleh je pakai untuk scroll TikTok, main ML ataupun nak main game yang ringan-ringan pun boleh juga. Antara phone yang korang boleh beli dengan entry levelnya chipset Snapdragon 6 series ni, korang boleh beli Redmi 15, Oppo Reno 15F. So the second one kita ada mid range level, iaitu Snapdragon 7 series punya chipset. Ya, kalau kata korang nak save budget, korang tak nak beli phone 3000 ke 4000 macam tu, korang boleh dapatkan Snapdragon 7 series ni. So antara chipset yang saya amat-amat recommend korang untuk beli untuk mid range level ni, korang boleh dapatkan 7 Gen 4, 7S Gen 3 dan juga 7 Plus Gen 3. So antara phone yang ada Snapdragon 7 series yang saya amat recommend adalah Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus, Realme 14 Pro Plus dan juga Realme GT 60. Ya, ini actually tak adalah break your bucks or even korang punya budget. So the next one kita ada Snapdragon untuk flagship punya level, iaitu kita ada Snapdragon 8 series. Ya, antara Snapdragon 8 series yang saya amat recommend untuk korang beli sekarang adalah Snapdragon 8 Elite, Snapdragon XS Gen 3 dan juga Snapdragon X Gen 3. Yang ni tak kisahlah kalau katakan korang nak pakai untuk main game ataupun korang nak pakai untuk harian, tengok TikTok semua tu. Yang ini semua benda korang boleh buat lah. So antara phone yang korang boleh cari dengan Snapdragon 8 series ni, korang boleh dapatkan Samsung Galaxy S25 Ultra, OnePlus 12 5G dan juga Poco F6. Ya, yang ni actually paling worth it yang saya boleh cakap boleh beli.